Apa warna kegemaran korang? Setiap orang mesti ada warna kegemaran kan? Ada merah, biru, kuning, pink. Korang nak tahu tak? Rupanya warna kegemaran ni boleh cerita sikit tentang diri kita tau. Kalau suka warna merah, korang jenis yang berani, aktif dan penuh semangat. Suka cabaran dan tak mudah putus asa. Kalau suka warna biru pula, korang ni tenang, baik hati dan kawan-kawan selesa nak berkongsi cerita dengan korang. Kuning pula untuk budak yang ceria dan kreatif. Suka bercakap, suka ketawa dan selalu buat suasana jadi hidup. Kalau suka hijau, korang seorang yang sabar dan penyayang. Suka tolong orang dan ciptakan alam sekitar. Ungu pula melambangkan imajinasi dan keunikan. Suka berangan dan ada idea lain daripada orang lain. Suka pink, itu tanda korang penyayang dan lembut hati. Kira lelaki atau perempuan tak? Dan kalau warna kegemaran korang hitam, korang jenis yang yakin, cool dan suka berfikir dengan lebih mendalam. Apapun warna kegemaran korang, semua warna tu istimewa sebab ia buat korang jadi diri sendiri.